Hang kahwin dengan aku mungkin besar rahmat. Besar rahmat apa? Kena paksa tahu tak? Kena paksa. Tak apalah, kena paksa pun terima, redha sat dunia ni. Jangan sesekali kutuk suami dia. Bila dia kata awak gelap, kutuklah tu. Dia tak guna kataan kutuk, tapi bila sebut macam tu, maki suamilah tu. Abang siapa? Hidung abang ni nampak macam tak apa tinggi. Jangan sebut macam tu. Macam hidung dia tinggi. Kulit cerah, hidung tinggi, ya kan? Lepas tu dia pula, orang yang agak ragam badan, besar sebagainya kan. Suami dia ketot, tak boleh apa pun tak boleh. Kan? Ya, gigi dia elok, susun elok kan. Gigi suami dia agak jongang. Jangan kata macam tu. Jangan kata macam tu. Lepas tu Ustaz nak puji. Tak payahlah duk puji apa-apa. Kan? Puji pula, abang gigi elok. Elok no abang tu susun. Jangan perli aku. Gigi aku elok, gigi aku jongang. Nampak? Tu buat contoh yang tu. Puji tak kena. Ni yang kutuk aku akan puji ni. Abang ni tinggi lampai. Tinggi lampai apa? 2 kaki je ni. Tu contoh kan. Tu macam mana nak sembang kan dia?